Macam kat Brazil tapi bukan dia. Penempatan yang diiktiraf oleh UNESCO. Ini bukan Brazil. Ya, ini dekat ujung pasir Melaka. Kalau kau nampak bangunan macam sekolah Cina tu, dia bukan sekolah Cina. Ini dia Sojun Hotel and Spa. Dah lebih 6 tahun kat sini. Buka pintu terus dia welcome kita dengan welcome drink. Welcome suite pun ada. Bath bomb pun ada jual. Nampak ni banyak kan batik. Ini batik-batik daripada Terengganu. Masa check in tu memang lunchtime. Terus ke Mama Kim Wellness Kitchen. Bukan sebarang hotel yang ada wellness kitchen tau. Dekat sini semua menu sihat. 80% berasaskan sayuran, 20% je protein. Tanpa gluten, tak ada MSG, tak ada garam, sugar pun tak ada kat sini. Mula-mula nak makan tu aku skeptical sikit. Tapi tak percaya pula. Kat sini boleh dapat rasa tu manis, masam, masin. Semua tu natural. Taruban yang ni confirm aku repeat lagi akan datang. Rasa unik keladi, lemak manis dengan roti tu memang kena. Macam mashed potato ni tak sangka masin tu boleh datang sekali tanpa pakai garam. So ini pengalaman pertama aku dengan keluarga. Dapat bercuti, dapat rehat, quality time. Yang paling penting tu makanan yang sihat. Lepas je settle lunch, kita orang pun masuk bilik. Aku ni bilik yang paling besar. Ada ruang tamu, ada katil king size. Yang ni ambil sekali dengan connecting room. So anak-anak duduk dalam bilik sebelah. Dia siap bagi dengan mesin kopi. Bilik air dia pun luas. Bathtub dia tu yang paling best. Bathtub dia pakai bathtub batu. Kau tahu vibe dia ni lain betul. Bilik anak-anak ada 2 single bed. Yang best kat hotel ni semua bilik ada bathtub. So anak-anak duduk sini lah. Mak bapak nak honeymoon. Bathrobe pun dah ada. Bunga ros pun dah bersepah tu. Faham-faham le. So aku dengan wife apa lagi, pergilah kita orang punya spa session. Dia welcome dulu dengan welcome drink. Dia bagi ni teh apa dah lupa, jasmine tea rasanya. Lepas minum tu rasa lain tau. Dia rasa segar sikit. Maklum dia selama ni minum semua benda yang tak sihat, bergula. Dia terangkan sekali package apa yang aku ambil. Macam biasa dia promote juga produk-produk dia. Dia bawa ke villa untuk spa session lah. Kita orang punya spa ni dekat dalam villa. Villa dia cantik. Memang konsep kampung-kampung. Macam Bali juga. Dalam villa ni dia sediakan 2 katil masaj. Sangat sesuai untuk pasangan yang dah kahwin, baru kahwin, dah lama kahwin pun boleh. Mula-mula rendam-rendam dah kaki tu dulu. Macam kita orang ni, kita orang ambil package RM90. Dapat treatment kaki, bahu, leher dan juga belakang. Treatment kaki ni paling unik. Dia rendam kaki aku dengan wax. Lilin. Sementara tunggu lilin tu beku, dia pun apa lagi, mulakan sesi dia mengurut sampai terlelap. So malam tu aku planning lah jalan-jalan cek makan. So aku decide pergi Harbour Street naik makan. So kat sini memang famous lah street food. Ada banyak sangat street food. Boleh healing, boleh chill, spend quality time dengan family. Suasana malam kat sini pun memang meriah, memang nice. So esok pagi tu aku decide pun sarapan je dekat hotel. Dan lagi best kat hotel ni, sarapan pagi dia dia bukannya buffet, dia ala carte. Breakfast dengan menu-menu yang sihat. So pagi tu aku decide makan dengan anak-anak dengan menu-menu yang kita orang pilih ni. Tak sangka juga kan makan sarapan pagi macam ni dengan menu yang macam kita biasa nampak, tapi dia lebih sihat. Kalau nak datang saja makan kat sini pun, lunch pun dia ada, breakfast ada, dinner pun ada. Tak semestinya kena jadi guest kat sini untuk rasa makanan-makanan sihat ni. Tapi seumur hidup aku tak pernah makan makanan sihat yang aku rasa betul-betul sedap. Kat sini aku rasa aku pelahap betul. Sebelum balik tu GM dia bawa jalan-jalan. Tengok juga dia punya villa untuk pasangan-pasangan yang nak honeymoon ataupun nak booking memang untuk private. Setiap bilik dia ada jacuzzi untuk kaki. Tu bukan bathtub tau. Lepas tu bilik adalah decoration pun boleh request untuk private event. Macam yang ni ada booking untuk birthday lah, celebration birthday. Dan kau tengok lah, dia ada sediakan kursi yang special. Bilik aku tak ada pula. Villa dia macam ni, penuh dengan kehijauan. Memang tenang walaupun dalam bandar Melaka. Apa lagi dah boleh survey Sojun Hotel and Spa Melaka.